الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعدنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Taala izinkan kepada kita pada malam ini. Sekali lagi dapat bertemu dan sekali lagi Allah Taala memilih kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan kita berdoalah kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab dan di tempat-tempat yang mustajab ini. Semoga Allah Ta'ala melapangkan dada, memberikan kefahaman, juga memberikan kekuatan untuk beramal dengan ilmu-ilmu yang kita dengar dan ilmu-ilmu yang kita pelajari ini. Kerana ilmu-ilmu ini tidak akan menjadi manfaat melainkan setelah ia diamalkan. Dan dengan ilmu yang bermanfaatlah yang akan menjadi taufik dan hidayah daripada Allah. Barulah menjadi penyuluh dan bimbingan daripada Allah kepada hati-hati kita. Sehinggalah nanti kita berdiri di hadapan Allah di yaumul qiyamah dalam keadaan Allah redha dengan kehidupan yang kita lalui ini dan Allah menerima seluruh amal-amal salih yang kita lakukan. Dalam masa yang sama Allah jualah yang mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah untuk malam ni kita akan sambung lagi bacaan kitab Ghayatul Matlub, kitab amalan penghapus dosa. Jadi tuan-tuan boleh sama-sama dengan saya semak kitab ni tuan-tuan. Kita akan pergi kepada muka surat 31. Muka surat 31 iaitu masih lagi dalam perbincangan pandangan ataupun definisi taubat dalam kalangan para ulama. Lepas ni tuan-tuan barulah kita masuk kepada intipati kitab, iaitu berkaitan tentang hadis-hadis amalan yang menggugurkan dosa-dosa. Barulah kita masuk perbincangan itu. Baik, sekadar untuk ulang kaji tuan-tuan, pertemuan kita 2 bulan yang lalu, bulan lepas kita tak sempat bertemu, iaitu kita telah bincangkan daripada muka surat 28, 29 dan 30, iaitu kita telah menyebutkan tentang ungkapan-ungkapan para ulama, definisi yang disebutkan oleh para ulama. Yang mana tuan-tuan, yang paling awal sekali kalau tuan-tuan tengok pada muka surat 28 tu, iaitu Abu Ali Ad-Daqaq, dia telah membahagikan taubat kepada 3 jenis. Yang tahap pertamanya disebut sebagai At-Taubah, yang kedua Al-Inabah dan yang ketiganya Al-Aubah. Kenapa penting tuan-tuan kita bincang? Seperti mana saya datangkan satu analogi, satu contoh yang mudah difahami tuan-tuan. Kalaulah kita tersesat di satu shopping mall ataupun tersesat di satu tempat, lalu kita pun membuka peta ataupun pelan lantai, perkara pertama yang kita nak cari dan perkara pertama yang kita akan lihat, sudah tentulah kita nak tengok di mana kita berada. Itu paling asas, paling penting sekali. Saya berada di mana? Dalam bab ibadah begitu juga tuan-tuan. Sebelum kita nak bincang saya nak beramal apa, saya nak buat apa, saya nak beribadah bagaimana, perkara yang paling asas sekali, kita berada di tahap yang mana. Sebab itu para ulama dia letakkan definisi tu. Tahap pertama apa, tahap kedua apa, tahap ketiga apa, supaya kita boleh letak penilaian. Saya berada di tahap yang mana. Jelas kita berada di tahap pertama tuan-tuan, maka barulah kita akan cari. Kalau tengok pada peta,
Dah tahu di mana, barulah kita tahu bagaimana nak ke mana. Saya tengok saya berada di mana. Oh, saya di tempat ini. Saya nak ke mana? Saya nak pergi ke parking. Oh, itu jalannya. Saya di tahap pertama. Apa yang perlu saya buat untuk naik ke tahap kedua? Baru jelas. Begitulah tuan-tuan. Sebab itu disebutkan tahap pertama itu at-taubah. Kebanyakan kita kalau lihat pada amal kita, biasanya kita berada di tahap pertama. Daripada itu tuan-tuan, barulah kita akan menuju ke tahap yang kedua. Barulah kita menuju ke tahap yang ketiga. Kalau kita tak tahu tuan-tuan, tingkatan-tingkatan ini, nescaya kita akan terus tersesat. Dan yang lagi sukarnya, kalau kita tersyok sendiri. Saya rasa saya beramal dah. Saya rasa saya dah buat macam-macam dah. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan, kita stuck. Kalau dalam keadaan kita bekerja ni tuan-tuan, 5 tahun pertama dia bekerja tuan-tuan, okey dah. Tapi 5 tahun berikutnya, mungkin 30 tahun selepas tu tuan-tuan, kebanyakan kita terperangkap dalam pengalaman masing-masing. 5 tahun pertama je dia ada improvement dalam kemahiran, kepakaran dia. Lepas tu tak ada dah. Dia dah flat je. Dia tak ada apa perubahan tuan-tuan. Sebab dia rasa rutin sahaja. Okey, jadi sebab itulah penting tuan-tuan, kenapa definisi ini dibincangkan oleh para ulama, supaya dia nak kenalkan kepada kita, kita berada di mana dan kita nak ke mana. Okey, kemudian tuan-tuan, kalau ibu ayah tengok pada muka surat 30, tengok pada muka surat 30 tuan-tuan, iaitu Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata, taubat ialah meninggalkan penangguhan. Taubat adalah meninggalkan penangguhan. Taubat ni dia bukan bertangguh tuan-tuan, dia mesti dilakukan serta-merta. Bila waktu yang paling terbaik dan paling tepat bertaubat? Sekarang tuan-tuan. Dia tak ada istilah, kalau saya tahulah dulu saya taubat. Tak. Waktu yang paling tepat dan terbaik untuk bertaubat sekarang. Kalau kita tengok orang beli rumah tuan-tuan, semua akan fikir, kalau saya tahulah 10 tahun lepas saya belilah. Dulu lagi murah, sekarang mahal. Dia tak ada istilah tu tuan-tuan. Yang paling tepat membeli rumah sekarang. Dia tak ada istilah dulu. Dia tak disilahkan datang sekarang. Ada ruang dan peluang, beli. Ada ruang dan peluang, bertaubat tuan-tuan. Dia tidak ada istilah terlambat. Dan dia tak berhajat kepada penangguhan. Nantilah, tak. Kemudian tuan-tuan, kata Sahal bin Abdullah, dia kata apa? Taubat ialah penyesalan dan membebaskan diri daripada dosa, serta berubah daripada melakukan perkara-perkara keji kepada perkara-perkara yang terpuji. Dia telah letakkan ada 3 garis panduan. Pertama, penyesalan. Penyesalan ni apa tuan-tuan? Jangan kata buat, saya nak ingat pun saya tak nak. Sesal, orang menyesal. Orang serik tuan-tuan. Serik ni apa? Iaitu kalau diulang, diingat, tak nak tuan-tuan. Dia dah trauma dah dengan benda. Serik sangat lah. Saya dah serik tuan-tuan. Itu nama sesal. Taubat ni atas dosa-dosa lepas. Kalau boleh, bukan kata nak mengulangi, nak ingat pun tak nak. Nampak ke arah tu pun saya tak nak. Tak ingin dah. Cukuplah. Yang lepas-lepas. Itu nama taubat tuan-tuan. Okey. Dan kemudian tuan-tuan, dia berusaha untuk lepaskan diri daripada dosa. Lalu meninggalkan perkara-perkara yang terpuji. Yang tu tuan-tuan boleh baca lah lepas tu. Okey. Sekarang kita pergi muka surat 31. Yang ni baru kita nak bincang pada hari ini. Kita sama pada hari ini tuan-tuan. Cuba ibu-ibu ayah tengok di situ ditulis, Zunnun telah berkata, hakikat taubat ialah kamu berasa keluasan bumi ini sempit. Orang yang bertaubat ni tuan-tuan, dia merasakan walaupun alam ni luas, tapi dia tak ada rasa ruang tuan-tuan. Sebab apa? Sebab jiwa dia hidup. Dia rasa sangat sensitif dengan maksiat. Dia rasa sangat sensitif dengan dosa. Dan ini dia disebutkan oleh dalam satu athar. Yang mana athar ni menyebutkan innal mu'min, sesungguhnya orang mukmin itu yara dhunubahu. Ini saya punya petikan tuan-tuan. Abdullah bin Mas'ud sebut satu ucapan tuan-tuan. Dia kata apa? Innal mu'min, sesungguhnya orang mukmin itu yara dhunubahu, apabila dia melihat maksiatnya, ka'annahu qa'idan tahta jabal yakhafu an yaqa'a alaihi. Dia seolah-olahnya merasakan dia sedang duduk di bawah satu gunung dan dia merasakan gunung itu hendak jatuh menghempapnya.
Orang mukmin kalau dia tengok dosa tuan-tuan, dia rasa macam tu, macam nak dihempap oleh gunung tuan-tuan. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, wa annal fajir, orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat pula, yaradunubah, kalau mereka melihat maksiatnya, dosa-dosanya, kadzubabi marra ala anfi, dia lihat macam seekor lalat yang hinggap di atas batang hidung dia. Faqala bi hakadha, lalu dia buat macam ni. Orang yang melakukan maksiat tuan-tuan, dia rasa macam lalat duduk kat atas hidung dia, lalu dia macam ni tuan-tuan. Dia rasa dosa tu kecil, remeh, ganggu je lah. Dia rasa macam tu. Kerana apa jadi macam ni tuan-tuan? Sebab orang mukmin jiwanya hidup. Bila dia melakukan maksiat tuan-tuan, dia rasa sangat sensitif. Dia rasa dosa tu satu beban yang sangat berat. Sebab itu dia rasa macam gunung nak menghempap diri. Itu satu analogi. Tapi orang yang jiwanya terbiasa dengan maksiat tuan-tuan, dia melakukan dosa, dia rasa macam lalat mengganggu dia je. Tepih saja. Dan itu sebenarnya yang disebutkan sebagai hakikat taubat adalah orang yang tak rasa dunia ni luas, tapi dia rasa sempit tuan-tuan, sempit. Bila dia buat dosa, dia rasa macam sesak dada. Dan saya percaya ibu ayah mungkin merasakan, kalau kita yang sentiasa merutinkan solat subuh jamaah, hari-hari baca Quran, satu waktu itu kita terhalang tuan-tuan, mungkin uzur, mungkin sakit, kita rasa apa tuan-tuan? Macam sebab tak kena, saya rasa macam ada benda tak selesa. Dia ada rasa macam tu. Kita kadang-kadang ada rasa macam, bila kita musafir selalu tuan-tuan, pergi ke negara-negara Eropah tak dengar azan, kita rasa macam bila kita transit saja dekat negara-negara Timur Tengah, dengar azan, kita rasa ya Allah, lama saya tak dengar. Dia ada rasa macam tu tuan-tuan. Itu orang mukmin. Sebab itu disebutkan oleh Zunnun ni, orang yang bertaubat itu dia merasakan dunia ni tak luas pun, dia rasa sempit. Sehingga tidak ada tempat menetap bagimu, seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa sampai tak ada ruang. Dia tak pernah rasa tenang dengan dosa dan maksiat. Tengok. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ibu-ibu ayah tengok dalam surah Taubah. Siapa yang tadi kitab boleh semak surah Taubah, surah yang ke-9 ayat yang ke-118. Yang mana Allah Taala berfirman, wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba alaihim liyatubu. Kata Allah Taala, dan hati mereka pun menjadi sempit kerana menanggung duka cita, menanggung rasa beban dosa itu tuan-tuan, sampaikan mereka rasa sempit, serta mereka sehingga mereka yakin, wa dhannu, sehingga mereka yakin, alla malja'a minallahi illa ilaihi, yang mana mereka itu tidak ada tempat untuk mereka lari daripada kemurkaan Allah, melainkan kembali bertaubat kepada Allah. Dia rasa jiwanya sempit, rasa beban menanggung dosa tu, rasa bimbang, dan dia merasakan saya tak boleh lari daripada kemurkaan Allah, melainkan pilihan yang saya ada, kembali pada Allah, bertaubat kepada Allah. Itu namanya taubat. Itu nama taubat tuan-tuan. Tapi kalau kita buat ibadah tuan-tuan, rasa syok je, saya rasa macam tak ada dosa. Tengok orang yang berdosa tuan-tuan, hati-hatilah. Sebab itu beribadah ni dia ada dua perkara. Dia mesti ada rasa khauf dan dia mesti ada rasa raja. Bila beribadah tuan-tuan, mesti ada khauf, iaitu rasa takut, rasa bimbang, amal tak diterima, amalnya ditolak, rasa takut tak ikhlas. Ada rasa ketakutan. Tapi dalam masa yang sama juga, dia mesti ada rasa raja, pengharapan. Sebab kalau terlalu takut sangat pun kita bimbang, takut kita putus asa, give up. Tapi kalau rasa berharap, kalau rasa rojak sangat pun tak boleh juga, takut overconfident. Jadi dia balance tuan-tuan. Dia ada rasa takut dan dia ada rasa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala thumma taba alaihi liyatubu. Kemudian Allah menerima taubat mereka supaya mereka kekal bertaubat. Yang ini Allah Ta'ala beri gambaran. Sekarang ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cuba buka surah An-Nur. Buka surah An-Nur
ayat yang ke-40. Okay, kita buka surah An-Nur ayat yang ke-40. Cuba tuan-tuan. Surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat yang ke-40. Baik, pada ayat yang ke-40 ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Allah kata apa tuan-tuan? Cuba tuan-tuan, surah An-Nur, surah 24, ayat yang ke-40. Surah 24, ayat 40 tuan-tuan. Surah An-Nur. Allah kata apa? Au kadzulumatin fi bahar. Ataupun orang-orang kafir ini yang tak beriman ni tuan-tuan, mereka itu seperti seumpama orang yang berada di dalam kegelapan. Allah menggunakan kalimah az-zulumat. Az-zulum gelap tuan-tuan. Kalau az-zulumat itu plural dia, kegelapan dalam kegelapan. Okey. Jadi Allah umpamakan orang kafir ni dia seperti orang dalam kegelapan. Kegelapan yang macam mana? Fi bahar, di dalam lautan. Kegelapan di dalam lautan. Lujjiyin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kegelapan itu seperti kegelapan di dalam lautan yang dalam. Kita tahulah, kalau 200 meter, 300 meter tuan-tuan ke dalam lautan ni, cahaya matahari tak masuk dah. Lautan tu dah gelap. Gelap tuan-tuan, bawah tu dah jadi gelap gelita dah. Jadi Allah umpamakan orang kafir itu dia berada di dalam kegelapan seumpama lautan dalam. Siapa yang mungkin pernah berenang, mungkin dia diver profesional ke tuan-tuan, dah sampai ke bawah, dia tahulah gelap yang macam mana yang digambarkan oleh Allah Ta'ala. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana lautan gelap itu, dalam lautan ni yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahaba. Ia diliputi oleh ombak yang bertindih ombak. Di sebelah atasnya itu adanya awan tebal yang gelap gelita yang berlapis-lapis. Kalau kita tengok tuan-tuan, ni dalam Quran ada satu ilmu disebut i'jazul ilmi, mukjizat saintifik di dalam Al-Quran. Antaranya ayat ni tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala bicara di dalam Al-Quran itu adanya ombak. Ombak atas lautan. Sekarang Allah sebut pada kita dalam lautan dalam tu ada ombak tuan-tuan. Saya buat bacaan sedikit tuan-tuan. Bila manusia duduk di dalam lautan dalam ni dan tempat itu ada ombak, disebut dalam bentuk saintifiknya sebagai abyssopologic zone. Ada satu zone tu disebut zone yang paling gelap sekali. Dia ada ombak dalam tu. Ni saya tak tahulah molekul macam mana, tapi gambaran waktu tu ketika zon itu memang gelap gelita, tak nampak apa-apa tuan-tuan. Dan Allah sebut sudahlah dia duduk dalam keadaan ombak bertindih ombak, atasnya pula adalah awan yang gelap gelita. Kita kalau langit gelap tuan-tuan, duduk atas lautan pun gelap. Yang ini duduk dalam lautan yang gelap, lautan dalam. Kita tak boleh bayanglah, bertindih-tindih kegelapan dia. Allah bayangkan begitulah keadaan orang-orang kufur, orang-orang yang kafir kepada Allah. Lalu kata Allah Ta'ala, zulumatun ba'duha fawqa ba'din, iaitu kegelapan itu berlapis-lapis. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Kata Allah Ta'ala, kalau orang kafir tu atau manusia itu yang duduk dalam lautan yang gelap tu tuan-tuan, dia angkat tangannya untuk melihat tangannya, nescaya dia tak akan nampak tangan. Punya gelap. Buka mata pun tak nampak apa-apa tu. Punya gelap. Angkat tangan tak nampak tangan. Letak depan mata tak nampak tuan-tuan. Itu memang benda yang berlaku di dalam lautan. Memang berlaku. Gelap yang sangat gelap. Allah membayangkan begitulah keadaan orang kafir. Lalu kata Allah, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang tidak dijadikan oleh Allah menurut peraturannya mendapat cahaya hidayah, maka dia tidak akan mendapat cahaya hidayah yang menunjukkannya ke jalan yang benar. Okey. Ini sebagai perumpamaan. Kenapa orang kafir di dalam kegelapan macam itu tuan-tuan? Kita bayangkan macam ni.
Kalau kita tak pernah melihat siang, maka kita tak tahu apa itu malam. Kerana adanya sianglah kita faham apa erti malam. Kerana ada malamlah tuan-tuan menjadikan kita faham erti siang. Perbandingan tu menjadikan manusia faham. Oh, ini siang, ini malam. Tapi bayangkan kalau manusia ni tuan-tuan, dia hanya melihat siang, tak pernah melihat malam. Orang pun kata, kamu tahu tak siang macam mana? Saya tak tahu. Sebab dia tak ada perbandingan. Orang mukmin tuan-tuan, dia ajar ada perkara yang hak dan ada perkara yang batil. Sebab itu manusia ada perbandingan. Dan sebab itu dia tahu apa yang baik, apa yang buruk. Berbeza mereka yang tak ada perkara yang hak dan batil tuan-tuan, maka dia kabur. Dia tak tahu saya ni berbuat benda yang betul ataupun tidak. Maka yang dia mentuhankan adalah hawa nafsu dia. Yang dia tuhankan adalah keinginan-keinginan dia. Kabur tuan-tuan. Jadi Allah membandingkan mereka itu orang yang berada di dalam lautan dalam kegelapan. Tangan pun tak nampak, apa pun tak nampak. Dia tak tahu tuan-tuan. Sebab dia tak ada benda yang dia datangkan sebagai neraca, mizan untuk membandingkan mana betul, mana yang salah. Yang itu yang Allah Ta'ala nak bayangkan kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, nikmat iman ni sebenarnya nikmat besar. Sebab menjadikan manusia ni sedar benda baik, benda buruk. Kita mungkin nampak malam tuan-tuan, tapi kerana malam lah kita faham erti siang. Baru kita faham nikmat malam. Kalau kita tak ada siang pun tuan-tuan, kita pun tak faham erti malam. Sebab itu kita rasa siang tu nikmat. Saya pernah tengok siang, maka saya tahu apa itu malam. Saya pernah tengok malam, maka saya tahu apa itu siang. Dia ada perbandingan. Kalau tak ada syaitan tuan-tuan, kita pun tak tahu apa yang betul, apa yang salah. Oh, syaitan ni mengajak benda-benda macam itu, ada banding. Tapi kalau tak ada tuan-tuan, kita tak nampak perbandingan-perbandingan tersebut. Sebab itu Allah jadikan setiap perkara itu ada positif, ada negatif. Ada yang baik, ada yang buruk. Sebab itu adalah sebagai satu perbandingan. Baru kita nampak perkara yang betul dan perkara yang salah. Okey, kita pergi satu lagi dalil. Ibu-ibu ayah pergi kepada surah Al-An'am. Okey, pergi kepada surah Al-An'am. Surah Al-An'am adalah surah yang ke-6. Terus pergi kepada ayat yang ke-125. Okay, surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 125. Okey, pada surah ini juga tuan-tuan, Allah Ta'ala datangkan satu lagi, iaitu i'jazul ilmi, mukjizat saintifik dalam Quran. Iaitu kata Allah Ta'ala, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Kata Allah Ta'ala, siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan hidayah kepadanya, nescaya yashrah sadrahu lil Islam, Allah melapangkan dadanya menerima Islam. Hatinya dilapangkan oleh Allah. Okay? Sebab itu kadang-kadang bila kita beribadah tuan-tuan, kita rasa satu nikmat. Roh solat tu tenang tuan-tuan. Ada waktu kita tak rasa, ada waktu kita boleh rasa dia. Ada rasa tenang tu. Susah kita dapat tu. Tapi yang merasai tuan-tuan dia faham. Oh, yang itulah yang nak kata ada waktu Allah yashrah sadrah. Yang itulah yang perlu diusahakan. Ada waktu-waktu Allah bagi. Cuba tengok. Allah Ta'ala bandingkan. Orang Islam Allah lapangkan dadanya. Maka lawannya tuan-tuan, orang musyrik, kafir, Allah sempitkan dadanya. Dan Allah umpamakan apa? Kata Allah, "Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya Allah Ta'ala akan menjadikan dadanya sesesak-sesaknya, sempit sesempit-sempitnya. Orang mukmin lapang dadanya tuan-tuan. Orang kafir Allah sempitkan dadanya. Kata Allah Ta'ala, ka'annama yas'adu fis sama', umpamanya macam orang yang duduk di tempat yang tinggi, macam orang yang menaiki ke langit. Naiki ke langit. Kita tahu naik ke langit makin lama makin kurang oksigen. Kalau kita nak bandingkan tuan-tuan di soalan macam ni. Ni satu
iktibar yang Allah Ta'ala datangkan. Dalam hidup atas muka bumi tu, kadang-kadang kita tengok orang yang kufur itu hidupnya senang, nampak mudah, kaya raya, berjaya, tuan-tuan. Kita nampak kadang-kadang orang yang kufur pada Allah Ta'ala beri macam tu. Seumpamanya macam kita tengok orang yang duduk di atas puncak bukit, tinggi dia duduk, hebat dia ni. Tetapi hakikatnya, tuan-tuan, mereka yang duduk dekat atas tu sempit jiwa dia. Kita tengok dia tinggi, kita nampak dia berada di tempat yang tinggi, tuan-tuan. Tapi hakikat dia dekat atas tu, realitinya sempit, tuan-tuan. Kekurangan oksigen. Macam itulah Allah bandingkan orang yang kufur kepada Allah. Orang mukmin pula tengok dekat atas muka bumi kecil je, rendah kedudukan dia. Tapi sebenarnya, tuan-tuan, dia tu oksigennya banyak. Lapang dadanya, tuan-tuan. Itu perumpamaan yang Allah Ta'ala contohkan kepada kita. Orang mukmin Allah lapangkan dadanya. Orang yang tak beriman Allah sempitkan jiwa dia. Sebab itu, tuan-tuan, menghairankan, walaupun negara Palestin tu telah diperangi, tuan-tuan, berpuluh tahun. Yang kita tengok ni baru 2-3 tahun yang berterusan ni. Hakikatnya, tuan-tuan, dia dah berpuluh tahun. Tapi tuan-tuan pernah tengok ke orang mukmin yang kufur kepada Allah, murtad, tuan-tuan? Bahkan walaupun rumahnya runtuh, walaupun kehidupannya porak-peranda, tuan-tuan, walaupun ahli keluarganya meninggal dunia, yang zahir daripada lidah dia, alhamdulillah, subhanallah, tabarakalladzi. Kita jadi hairan, tuan-tuan. Tetap keluar daripada mulutnya itu pujian di sisi Allah Ta'ala. Masih lagi mengatakan Allah yang Maha Suci, Allah segala pujian bagi Allah. Ni rumah runtuh ni, tuan-tuan. Keluarganya mati ni, tuan-tuan. Tapi kekal masih lagi memuji Allah Ta'ala. Berbeza pula dengan orang yang tak beriman kepada Allah. Hidupnya senang, ekonominya bagus, ada kerjaya, duduk di negara maju. Tapi, tuan-tuan, bila datang sedikit ujian, tuan-tuan, apa dia buat? Ambil jalan bunuh diri. Tengok data sebuah negara yang bukan Islam, berapa banyak mereka mengambil keputusan untuk membunuh diri, tuan-tuan. Tinggi dia punya angka membunuh diri saban tahun tu bukan semakin menurun, semakin tinggi, tuan-tuan. Hanya diuji sedikit ujian, dia rasa dah berakhir dah kehidupan ni. Orang mukmin berbeza pula. Walaupun diuji, tuan-tuan, masih lagi puji Tuhan dia. Ini Allah Ta'ala datangkan satu gambaran kepada kita. Nampak mereka tu macam hebat, nampak macam mereka tu gah, tapi hakikatnya, tuan-tuan, mereka tu seperti orang yang naik di tempat yang tinggi, iaitu dalam keadaan kekurangan oksigen, sesak nafas dah. Orang mukmin nampak rendah, tuan-tuan, nampak kecil, tapi hakikatnya, tuan-tuan, mereka lah yang paling lapang dadanya. Oksigen sentiasa cukup, tuan-tuan. Boleh faham, tuan-tuan? Itu perumpamaan yang Allah Ta'ala datangkan. Okey? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cumanya dalam surah At-Taubah yang tuan-tuan tengok dalam kitab tadi tu, bila Zunnun dia kata orang yang bertaubat ni adalah orang yang dia rasa dunia ni tak lapang dah, dunia ni sempit. Kerana apa sempit? Sempitnya itu adalah kerana jiwanya hidup, hatinya hidup. Dia melihat dosa, dia melihat maksiat, sensitif hati dia. Dia rasa beban yang sangat berat. Walaupun dosanya kecil, sekelumit, tapi dia rasa beban bagi jiwa dia yang hidup tu untuk menanggung dosa yang besar di atas kemurkaan Allah. Jadi sebab itu Allah Ta'ala sebutkan perkataan itu. Mereka melihat dunia yang lapang itu, mereka rasa sempit. Dan mereka rasa mereka tak boleh lari daripada kemurkaan Allah, melainkan kembali kepada Allah dengan bertaubat. Dan inilah sebenarnya yang disebut di dalam hadis. Dalam satu hadis rawahu Bukhari wal Muslim, tuan-tuan, Nabi SAW kata apa? Mathalul ladzi yadhkurullah, mathalul ladzi yadhkuru rabbah, wal ladzi la yadhkuru rabbah. Perumpamaan orang yang mengingati Allah dan juga orang yang tak mengingati Allah. Mathalul hayy wal mayyit, iaitu diumpamakan seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Sebab itu kita baca tadi yang kita sebut, Abdullah bin Mas'ud kata, kalau dia mukmin, dia lihat dosa dia, dia rasa macam dihempap oleh batu. Sebab hatinya hidup, tuan-tuan, hidup. Dia buat dosa, dia rasa tak senang hati. Tapi orang yang tak beriman pada Allah, tuan-tuan, orang yang melakukan dosa, dia buat dosa, hatinya mati, tuan-tuan. Dia tak rasa apa-apa.
Dia rasa macam lalat hinggap dekat hidung ni. Bahkan dia rasa dosa tu kecil, remeh, tuan-tuan. Kita berada dekat mana? Itu benda penting. Kita berada dekat mana, tuan-tuan? Kita berada yang disebut sebagai mukmin yang mengingati Allah ataupun sebaliknya. Okey, kemudian tuan-tuan, kita tengok lepas tu. Ibnu Athaillah berkata, taubat terbahagi kepada dua. Ini pandangan Ibnu Athaillah As-Sakandari, tuan-tuan, yang mengarang kitab Al-Hikam. Dia kata taubat terbahagi kepada dua. Ini pandangan dia lah. Taubat yang pertama al-inabah. Taubat yang kedua al-istijabah. Al-inabah ialah taubat seseorang yang takut kepada azab Allah. Ini kita lah. Biasanya kita berada di tahap yang pertama ni, tahap inabah. Iaitu saya bertaubat kerana saya takut pada azab, kerana saya masih lagi buat maksiat. Kita baca Quran, Allah cerita tentang azab neraka. Kita baca hadis, Nabi SAW cerita tentang sifatun nar, sifat neraka. Kita pun bertaubat. Kerana apa saya bertaubat? Kerana saya kenangkan dosa saya. Baru je saya buat maksiat tadi. Baru je saya buat dosa tadi. Kalau kita berada di tahap ni, tuan-tuan, ketahuilah kita baru di tahap pertama. Itu tahap inabah. Kalau ikut Abu Ali Ad-Daqqaq, dia kata itu tahap pertama juga, tapi namanya At-Taubah. Jadi apa yang perlu kita buat, tuan-tuan? Kita nak upgrade diri kita. Kita kena naik ke tahap yang lebih tinggi, yang disebut sebagai al-istijabah. Kata Ibnu Athaillah, al-istijabah adalah taubat seseorang yang malu kepada kemurahan Allah Ta'ala. Berarti dia tak buat lagi dosa dah. Dia tak buat lagi maksiat, tuan-tuan, tapi dia kekal bertaubat. Kenapa bertaubat? Sebab dia malu dengan Allah. Walaupun ada kala dia culas, ada kala dia cuai, ada kala dia lupa Allah Ta'ala, Allah tetap tak lupa kepada dia. Bangun, masih lagi ada rezeki yang dihidang atas meja makan dia. Masih lagi Allah berikan kesihatan. Masih lagi dia bangun, adanya pasangan hidup sebelah dia. Masih lagi dia boleh telefon anak-anak dia, dengar suara anak. Macam-macam nikmat Allah beri, tuan-tuan. Tapi dia rasa dia tak cukup beramal. Rasa malu tu menjadikan dia bertaubat. Bukan kerana dosa dia buat, dia tak buat dosa, dia tinggalkan dosa dia. Tapi taubatnya itu kerana malu. Kalau dah berada di tahap ni, tuan-tuan, maka dia dah naik ke satu lagi tahap yang lebih baik. Jadi, tuan-tuan, kalaulah ibu-ibu ayah dan saya ni, kita berada di tahap yang pertama, yang disebut sebagai tahap inabah, yang kita bertaubat kerana dosa yang kita buat, masih lagi buat ni, maka sama-sama kita kena usaha langkah yang baru, iaitu kita kena tinggalkan semua dosa kita. Mulai sekarang, tinggalkan semua dosa kita. Tapi kita konsisten lagi bertaubat, bukan lagi kerana bermaksiat, tapi kita bertaubat kerana rasa malu dengan Allah Ta'ala. Yang inilah baru proses upgrade tu, tuan-tuan. Sebab manusia ni, dia mesti ada matlamat. Kalau dia tak ada matlamat, tuan-tuan, maka itu yang menjadikan kita ni tak berapa proaktif lah. Tak berapa progresif lah, kan. Kita macam tak ada apa-apa yang saya kejar. Saya hanya buat benda yang sama, benda rutin. Benda rutin ni, tuan-tuan, lama-lama buat jadi jemu, tuan-tuan. Dia tak berkembang, dia tak ada improvement. Jadi kita berhajat kepada matlamat ni. Sebab itu para ulama letakkan level-level ni, bahagian-bahagian ni, tuan-tuan, menjadikan kita akan ada sentiasa usaha. Kalau tidak, kita rasa saya dah 50 tahun beramal dah. Macam tu je lah, apa lagi? Sampai tahap tu kita dah beramal macam tu je lah, apa lagi nak buat? Itu je lah, hari-hari macam tu. Tapi bila kita tahu, tuan-tuan, dengan ilmu ni, menjadikan kita akan kejar benda yang lebih besar lagi, benda yang lebih baik lagi. Semoga Allah Ta'ala terimalah amal-amal kita, insyaAllah. Okey, baik. Kemudian, tuan-tuan, As-Susi ditanya tentang taubat, maka dia berkata, taubat adalah kembali daripada segala sesuatu yang dicela oleh ilmu untuk menuju kepada apa yang dipuji oleh ilmu. Maklumlah, meninggalkan segala kemungkaran, kemaksiatan, lalu kita berhijrah kepada yang lebih baik. Ciri-ciri ini merangkumi zahir dan batin bagi sesiapa yang melihat dengan pandangan ilmu. Ini kerana tidak ada kejahilan yang kekal bersama ilmu, seperti mana tidak ada malam yang terus kekal bersama terbitnya matahari. Okey. Ini, tuan-tuan, adalah satu definisi yang diletakkan oleh As-Susi ni untuk gambarkan kepada kita. Dan ini saya sebutkan dahulu.
At-taubah, kan kita selalu sebut taubah, bahasa kita taubat, dia datang daripada kalimah taba, ta alif ba. Dia dimaksudkan sebagai roja'a. Roja' artinya kembali. Kembali. Taubat ni artinya kembali. Kembali macam mana tuan-tuan? Pertama, kembali kepada Allah, melakukan ketaatan seperti mana yang diperintahkan, meninggalkan larangan seperti mana yang diperintahkan. Itu maksud kembali kepada Allah. Yang kedua tuan-tuan, kembali dekat situ adalah kembali kepada ilmu. Orang yang bertaubat ni mesti kembali kepada ilmu. Saya bertaubat, saya betul-betul bertaubat. Kalau dia bertaubat, berarti dia kena luangkan masanya untuk mencari ilmu. Sebab dengan ilmu lah tuan-tuan menjadikan kita kekal konsisten di dalam perubahan kita. Sebab itu kita tak heran tengok orang yang mula-mula dia berubah tuan-tuan. Saya nak berhijrah 2-3 tahun tuan-tuan, dia pun tiba-tiba keluarkan kenyataan. Orang tak paksa pun dia berubah dulu. Tapi lepas tu dia kata, saya tak boleh hipokrit dah pada diri saya. Saya rasa saya tak boleh tipu diri saya. Dah, siapa suruh awak tipu dia awak? Kalau kita kata, saya tak suruh awak tipu pun. Tapi dia jadi macam tu tuan-tuan, sebab dia lakukan tak didasari dengan ilmu. Mula-mula kita memang rasa semangat, hidayah kan? Allah beri kan, rasa semangat. Tapi benda tu tuan-tuan mesti disulami dengan ilmu. Sebab ilmu lah tuan-tuan sebagai penanda aras. Dengan ilmu baru kita tahu benda tu diterima atau ditolak. Dengan ilmu lah kita tahu benda tu maksiat ataupun ibadat. Ibadat ataupun adat. Benda tu hak, benda tu batil. Ilmu lah tuan-tuan. Ilmu tu lah, kalau istilah psikologinya tuan-tuan, itu big why kita. Benda yang menolak kita, menjadi motivasi kepada kita tuan-tuan untuk kekal konsisten dengan usaha yang kita buat. Itu ilmu. Sebab itu para ulama meletakkan rojak itu mesti kembali kepada ilmu. Allah. Okey. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tuan-tuan tengok yang berikutnya. Okey, pada muka surat 32 tuan-tuan, maka ia meliputi semua bahagian taubat secara khusus dan umum. Taubat ni merangkumi perkara yang khusus dan umum. Dan ilmu ini menjadi ilmu secara zahir dan batin untuk menyucikan zahir dan batin dengan sifat taubat yang lebih khusus dan sifatnya yang paling umum. Okey. Tengok, Zunnun berkata, setiap anggota tubuh manusia mempunyai taubat. Ada khususkan tuan-tuan. Maksud taubat ni bukan umumnya orang saya taubat. Tapi dia letakkan pengkhususan. Taubat itu pada seluruh anggota. Taubat hati adalah dengan berniat untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Selalu kan kita taubat lah. Tapi Zunnun khususkan lagi. Ulama ni dia khususkan. Pertama sekali dia kata taubat hati. Macam mana taubat dengan hati tuan-tuan? Iaitu kita berniat meninggalkan segala perkara yang dilarang. Kita janji dengan diri kita. Saya janji saya takkan ulangi lagi. Saya takkan buat lagi benda ni tuan-tuan. Perkara niat ni tuan-tuan, kita nampak kecil tau. Tapi sebenarnya perkara tu besar. Okey, kita beri razan.
Okey, baik tuan-tuan perempuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Niat ni kita nampak dia kecil tuan-tuan. Tapi niat ni sebenarnya secara psikologinya dia telah memberi isyarat kepada minda kita, mental kita, supaya ia menjadi langkah yang pertama. Sebab itu orang sebut kan, yang menjadikan kita ni tak kuat, kita ni lemah tuan-tuan, sebab bukan musuh kita, tapi sebenarnya minda kita. Kita yang sabotaj kekuatan kita kan? Minda kita dah bagi isyarat, kau tak mampu lah. Tak mampu, memang tak mampu tuan-tuan. Dia tak cuba lagi, tapi tak mampu. Yang itulah tuan-tuan dalam agama sebut sebagai niat. Niat. Jadi perkara yang paling asas sekali, niat. Saya mesti boleh, saya mesti tinggalkan maksiat. Jadi perkara yang pertama sekali tuan-tuan, iaitu kita menggunakan kuasa minda kita. Sebab itu kalau ibu-ibu ayah tengok orang berebut-rebut zaman sekarang ni, sikit-sikit seminar jutawan, nak jadi jutawan kan. Dia belum jutawan pun, tapi kalau dia pergi seminar tu, apa yang orang tu cakap? Dia tak ajar pun macam mana step by step nak jadi jutawan, macam mana nak buat akaun, nak buka syarikat, nak berniaga, tak. Benda pertama dia cakap apa? Semua orang kena ada minda jutawan. Mesti kena ada minda jutawan. Kena ada minda jutawan baru boleh jadi jutawan. Dan minda jutawan macam mana? Cara fikir macam jutawan, cara bertindak macam jutawan, cara cakap macam jutawan, cara berjalan macam jutawan. Itu tak tuan-tuan. Itu dah jadi asisata dah kan. Dia tak kaya lagi tapi dah cara berjalan mesti jadi orang kaya pula. Itu tak tuan-tuan. Tapi dia ajar yang mesti kali pertama sekali minda kita. Sebab itu kalau kita berfikiran positif, positif. Kalau kita berfikiran negatif, negatif. Jadi sebenarnya niat tu memberi isyarat kepada minda kita, mental kita, iaitu kita tinggalkan maksiat. Itu taubat. Taubat dengan hati tu. Yang kedua tuan-tuan, taubat mata adalah menundukkan pandangan daripada perkara yang diharamkan. Taubat tangan pula adalah menghindarkan daripada mengambil perkara yang haram. Taubat kaki adalah tidak pergi kepada tempat-tempat yang melalaikan. Taubat telinga adalah tidak mendengar perkara yang batil. Taubat kemaluan pula adalah menjauhi perkara-perkara keji. Disebut satu-satu. Okey. Kalau kita nak tahu tuan-tuan, tanda taubat pada anggota ni macam mana tuan-tuan? Tanda mata yang bertaubat adalah mata yang sentiasa menangis. Dia bukan lagi menundukkan pandangan daripada benda-benda yang haram. Kalau dia betul bertaubat tuan-tuan, mata yang bertaubat, mata yang akan menangis dengan maksiat yang dia buat. Mulut yang bertaubat adalah mulut yang sentiasa dibasahi dengan bacaan Quran dan zikrullah. Tangan yang bertaubat, tangan yang sentiasa menghulurkan bantuan, menghulurkan pertolongan kepada sesiapa yang berhajat. Dan badan yang bertaubat adalah badan yang sentiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi benda ni tuan-tuan, dengan ilmu kita tahu, maka benda itulah yang akan sentiasa ingatkan kita. Boleh jadi kita rasa saya bertaubat, tapi mata tak boleh tahan tuan-tuan. Sebab itu kalau kita baca dalam tafsir, Al-Imam Al-Alusi tuan-tuan, dia karang satu kitab tafsir. Dia kata apa?
Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan, ini pandangan dia lah, kenapa Allah Ta'ala menyebutkan ada 7 pintu neraka? Ini pandangan dia. Dia cuba tadabbur lah. Allah Ta'ala letakkan 7 neraka sebab Allah Ta'ala berkehendak tingkatan-tingkatan neraka. Tapi dia kata, kenapa ada 7 neraka? Kata Imam Al-Alusi, mufassir dia kata apa? Iaitu kerana 7 pintu neraka itu mewakili kepada 7 panca indera. Iaitu matanya, mulutnya, telinganya, kulitnya, tangannya, kakinya dan juga syahwatnya. 7. Mata, mulut, telinga, kulit, tangan, kaki, syahwat. Boleh jadi tuan-tuan, ada orang dia jaga semua dia punya panca indera ni. Tapi mata dia paling tak boleh, tuan-tuan. Saya tak boleh, banyak-banyak semua ni semua saya boleh jaga. Telinga boleh jaga, mulut. Tapi mata ni, ya Allah, susah lah. Mata ni memang nak tengok je. Ada orang jenis tu. Ada orang kata, saya mata tak ada isu. Mulutnya pula, mulutnya. Nak cakap je. Jadi tuan-tuan, boleh jadi tuan-tuan, kita ni dah menjaga diri kita, tapi ada anggota-anggota ni yang menjadi punca dan asbab seseorang itu ke neraka Allah Ta'ala. Okey, jadi yang ni pengkhususan lah, dia khususkan. Yang mana taubat itu dikhususkan kepada setiap anggota kita. Okey, yang terakhir sekali tuan-tuan, Zunun berkata lagi, taubat yang sebenar adalah menangisi dosa-dosa yang lalu, takut untuk kembali melakukannya, menjauhi rakan-rakan yang tidak baik dan mendekati para ulama. Tapi tuan-tuan, kalau saya boleh tambah tuan-tuan, sebenarnya kita bukan menjauhi rakan yang tak baik. Selalu kan kita nasihatkan pada anak kita kan, nanti kalau duduk mana-mana ni cari kawan yang baik, kawan yang betul. Betul nasihat tu tuan-tuan, tapi dia kurang tepat lah. Yang sepatutnya kita ingatkan, kita ni bukan cari kawan baik, kita lah jadi kawan yang baik pada kawan kita. Selalu kita dinasihatkan cari kawan yang baik, cari kawan yang baik, betul. Tapi jangan lupa, kita ni kena jadi kawan yang baik kepada kawan-kawan kita. Kalau dia tak bawa kebaikan, tuan-tuan, kita lah yang ingatkan kepada dia. Biar kita jadi trendsetter. Okeylah, saya berhentilah dekat sini tuan-tuan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada intipati kita. Barulah kita akan bahas hadis-hadis Nabi SAW berkaitan amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Awesome.